Pukul 1.43 pagi. Apa yang kita ada? Kita dah siap masak rendang daging 6 kilo daging rendang yang padu. So kita ada 2 tingkat. Ni pun padu kan Apa nama? Pulut kuning. Ni pun baik lah. Dah rasa dah. So ini kita ada. Ini dah saya masak. Pika masak. Oh, Alamak. Awah dia ayam masak merah. Ini apa? Ini sup baik. So tinggal tu je lah yang kita dah buat tadi. Ni ayam goreng. Ayam goreng ni lama masak. Jadi itu je. Kita buat start masak tadi pukul 6.30. Ni kita dah potong lenas 4 biji. Esok tinggal buat apa ni? Buat acar. Apalah nama, lupa. Tinggal buat tu je lah. Acar timun. Tak silap. Ni kita makan sikit lah. Buat video sehari sebelum ni. Oh, aku nak tunjuk kat korang ni. Kakak Pika punya design. Okay. Ali dah tidur lah. 1.45. So time kita tengah sibuk masak. Kakak Pika, Nur Adilah dengan lelaki dia buat benda ni, set up benda ni. Style gila weh. Gila lah. Kalau aku tak boleh buat macam ni. Ini gempak lah. Gempak gila lah. Hasil belon yang dia buat tu kan. Ni ikan kecil-kecil. Tiup kecil-kecil tu. Hasil dia ni. Gempak tu. Hadiah pun dah siap dah. Yang hadiah ni. Yang aku tahu ni pada Akmal dengan Dekna. Akmal dengan Dekna. Ni siapa? Ni hadiah apa? Tapi diorang dah main dah tadi. Oh, inilah hadiah dia. Diorang tak balut pun. Inilah hadiah dia. Aduh, ni diorang dah main dah petang tadi ni. Rusi. Oh, ada 3 ni. Ni tak tahu lah siapa yang bagi ni. Kakak Pika kot. Tapi setup ni memang gempak lah. Nice gila. Smart kan. Siap dah. Semuanya siap. Nanti meja ni kita setup juga. So esok nak kena bangun pukul 6. Nak kena bangun pukul 6.45. Dan nak kena gerak ambil periuk nak buat teh tarik. So kita tidur sini malam ni. Sedap kali tidur. Pukul 2 lah. Jom kita habiskan makanan ni. Okay guys, jumpa esok. Alhamdulillah. Buat apa ni? Tada! Untuk orang selawat.
Ada ni potong-potong rambut ke? Tak ada. Ya ni kat mana-mana pun ada. Ni kalau ada potong rambut, itu akan Awak, lekat. apa ni record awak pula Kalau yang kalau ni. kau ada potong rambut, nanti kan kau lekat dalam gelang. Kau mesti ada orang banyak tadi. Kan kau nak bawa jap kosong. Kat mana ada? Macam Boleh masa ni lah kau nak collect duit. Okay guys. Tadi pagi kena buat teh tarik. Teh tarik aku. Buat teh tarik. Aduh. Tu teh tarik. Tuang habis dia punya satu bekas tu. Lepas tu ni celur. Tadi buat tu sikit. Ayam masak merah. Mak itu buan baik. Baik ke? Buat apa ni? Ayam masak merah tu tak bawang, letak ayam. Dah tak ada apa ni. Sini. Yang ni kira. Ni celur sikit ni. Settle. Basuh-basuh ni sikit. Siap. Okay guys. Okay guys. Apa-apa nanti aku update lagi. Peace yo. Mandi belum lagi ni? Buat apa ni? Allah Akbar. Wow. Yeah. Doggy dah siap. Doggy nak bagi waktu pagi. Sir, dari burger yang awak cakap. Buat apa? Dah siap dah Nanti tahu. Pantas ah. Ini kedai ni. Ni final look dia. Ada lampu pak. Lepas pertandingan Bang, ada lampu bang. kat sini. Mesti seronok. Jom kita ke tempat Tak apa. pertandingan. Lepas menang. Sibuk. Siapa nak datang ni? Sibuk. Tunggu siapa datang. So, ini dia tahu teh tarik. Teh tarik ni. Air kosong. Panas ke sejuk? Air kosong, memang air kosong lah. Tak ada ais. Ini air sirap. Kosong. Air sirap belum hancur lagi. Ini aku goreng juga. Ini aku potong. Aku potong nanas dengan bawang. Okey. Ini aku masak tadi. Kat belakang tu. Wow. Ayam masak merah. Okey, ni apa dia? Ni apa ni? kambing. Oh, ni kambing. Kambing Akikah. Mana? Boleh terus masak Dah siap masak. Oh, saya terus boleh makan lah. Terima kasih. Ambil gambar. Okey, terima kasih Alright, thank you bang. Saya seronok berurusan. Bisa tak? Ni bubur apa? Oh, ni bubur kuih muih. Mantap. Jom. Nanti kena marah lagi. Final look dia, final look. Wow. Sikit je. Kari kambing. Sikit je. Kari kambing. Banyak tu je. Wow, limau. Tiga pasal. Mantap limau. Okey. Siap. Tu je yang kita nak tunjuk. Letak ni lah. Mesti macam biasa lah kat sini lah bro. Si Oren.
Dan doa sama-sama di rumah Puan. Jadi saya dengan segala hormat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil dan doa yang berhajat kepada Allah dan bagian mulia yang mana doa kita sudah berjaga Habibuna wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abai wa ikhwanina al-muslimin salawatu wa salamu ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Ada, dia tadi dia kata dia nak masuk katanya dia masih nak. Orang jauh. Orang jauh ni buat bekam Ada nanda. Buat bekam untuk apa? Tujuan dia apa? Migraine, sedung, Oh, ada migraine lah. sikit-sikit. Oh, untuk resedung baik tak? Dah tu. Okay, baik, bagus. Dia cuba ni. Mai. Hello. Kurus tu. Ahmad. Kurus betul tu. Dia atlet dia kata. Atlet. Atlet. Of course, atlet Oh. sukan ekstrim lah. Oh. Boxing kan sukan ekstrim. Along lah dekat depan ni je. Duduk sini. Makan tak? Makan. Lama kau dia. Wah. Kalau tiba-tiba tengok video ada letak lagu bersamamu pula.
Mana sayur? Tak makan sayur. Tadi ada macam acar kan. Ha. Tak makan acar. Masam-masam. Masam-masam. Tak minat. Dah. Dalam pula. Penuh lah. Buat konten lagi. Atau bagi kata-kata. Nak bagi kata-kata? Sekarang. Bila? Boleh lah nak bagi kata-kata. Bagi kata-kata. Sekarang. Mana Ika? Ika? Tidur Ali tidur ke apa? Tak, ada tu depan tu nampak tu. Mana? Oh, itu dia. Dia betul-betul tak mahal. Dekat. Dah bagi Imam? Dah. Nak kata-kata. Alhamdulillah, first step dah habis. Tunggu petang. Itu kata-kata apa? Kata-kata semangatkan diri sendiri. Kata-kata untuk Ali. Ali bahagia. Tapi tadi Ali ada garang sama seorang makcik. Kenapa dia marah? Oh, dia boleh dah berdikari dah Esok setahun dah beli kari dah. Kata-kata betul-betul lah. Kata-kata untuk Ali. Okey, kat sini, kat sini. Okey tak? Okey. Nampak double chin ke? Tak. Abang dulu sampai abang. Sayang dulu. Apa pula main pas-pas pula? Mami nak ucapkan Oh, kacau lah. Baru nak. La ilaha illallah, muka ni lagi. Makan burger pula. Apa hangit ni diorang ni? Hangit dia best. Tapi jangan hangit sangat lah. Okey Ali, ni di depan Ali. Kata-kata untuk Ali Faik. Sempena 1 tahun tengok baru cakap dah sedih dah. ulang kelahiran Ali. Dah cakap sedih dah. Alamak. Dah habis. Cepat. Kata-kata. Terima kasih. Mami nak ucapkan selamat hari jadi untuk Muhammad Ali Faik. Genap setahun. Okay. Seronok tak jadi tak Mami? Apa harapan? Apa harapan untuk Ali Faik? Harapan supaya Ali dilembutkan hatinya, menjadi budak yang bijak, anak yang soleh. Lagi apa? Dengan cakap Mami dengan Daddy, tak mau garang-garang. Kan? Kan? Budak manja ni. Manja dengan Mami dengan Daddy tak apa. Tu Mami suka. Kan? Ali tengok tu. Cakap, bye-bye Daddy. Ni lah. Bye-bye. High five, Mami. Yay! High five. High five, Mami. Yay! High five. One little finger. Tap. Ali malu ke? Put your hands up. Put your hands up. Put your finger down. Put it on your nose. Ali, okey Ali, kata-kata Ali apa? Gugu gaga. Da. Ta. Dia macam malu-malu kan? Malu-malu. Alah, malu-malu lah. Ya. Okey, itu je ya. Itu je. Alright. Ali, ni kata-kata daripada sepupu awak Hey. yang paling tua. Mana?
Cucu sulung. Cucu sulung Nuriah Kimin. Ayolah ngadu-ngadu. Awak ni cakap je lah. Susu sulung Yalah tu lighting. Nuriah Kimin. Lain kalau yang pandang. Sekarang berapa tahun? Umur sekarang 11 tahun. Darjah? Darjah 5. Darjah 5. Sekolah kat mana? Okey. Ha? Roda Al-Quran Tahfiz Integrasi. Okey, so budak tahfiz lah ni. Ha? Tak tanya. Okey, baca satu surah yang awak faham dan tahu. Lari pula. Tak payah, okey, tak tanya. Dia pun lari, Ali. Tahu tak? Saya cakap dia, saya kan tengah charge. Cakap dia, ya. Tolong hantar kat gambar. Macam mana? Tangkap gambar lah. Macam mana? Tak tahu. Lepas dia dah buat kerja tangkap gambar lelaki kan. Dia tangkap gambar perempuan pula. Macam mana? Mana dia tahu? Lah, dia tangkap gambar lah. Awak dah darjah 5 kan? Cuba gunakan fikiran sikit. Tak tahu tangkap gambar bang. Buat TikTok reti. Ali. Kakak ya, kena soalan satu je soalan pertama Ali. Fail dah tak nak jawab. Macam mana ni? Ali. Macam mana? Sedap ke makan tu? Saya tak expect pula abang ramai. Okey ya, sambung. Bukan soalan tadi. Ucapan Tok Ali. Alah ucapan untuk Ali. Selamat Hari Raya Ali. Selamat Hari Raya. Selamat hari jadi. Selamat Hari Jadi Ali. Okey, ucapan Tok Ali. Ucapan untuk Ali. Semoga Semoga Ali panjang umur, murah rezeki. Ali tengok. Ali mengharapkan sesuatu tu. Satu hari nanti jadi handsome, kaya. Dapat belanja mami daddy Gucci. Macam Beg Gucci. Macam-macam Lagi lagi. rumah banglo ke? Sedap sikit beg Gucci. Apa-apa je dah. Okey dah. Ali sekarang handsome tak? Comel ke? Handsome ke? Comel. Comel. Awak nak adik lelaki tak? Oh, sorry. Awak nak adik lelaki tak? Nak. Ha? Nak. Adik lelaki macam Ali ke macam mana? Macam dah sama ni. Dah. Takkanlah nak kembali. Ha. Tapi yang saya dah mewujudnya untuk tambah lagi seorang. Ya. Umi cakap apa? Dia cakap macam ni. Umi tambahlah lagi seorang ni. Ha. Tambah. Lepas tu Umi kata, ni awak adik seorang pun tak okey. Tak boleh nak jaga. Ali tak boleh tukar baju saya lah. No. Ya, Anas dengan Ali siapa lagi comel? Ali. Ali comel. Anas siapa? Ali tembam. Adik dia. Ali tembam. Oh, adik yang sebelah sana. Oh, Ali lagi comel lah. Ali nombor 1 lah. Okey, terima kasih ya. Ya, belanja satu surah ya. Al-Fatihah. Tadi janji tak tanya. Takkan Al-Fatihah pun tak boleh nak. Tak boleh nak baca dengan taranum apa semua. Je. Lepas tu malu. Apa functionnya kalau... Okey, sekali je nak dengar. Pak Angah tak pernah dengar pun lagi. Benar. Pak Angah tak pernah. Sekali pun tak pernah dengar. Sempena birthday Ali ni. Belanja sikit. Udah Ali yang patut baca bukan dia. Ali baru 1 tahun. Awak tak nak belanja? Tak. Kedekut. Kedekut ya? Kedekut Ali? Duduk saja saya baru rasa lapar. Cuca. Buat ucapan. Oh yo. Apa? Kita balik. Ke depan. Sedap dia tarik. Baik. Dah boleh buka kedai jalan. Alamak. Kita besar income. Kita ada kerja masing-masing. Anak aku jadi orang dapur je.
Yang berlengan semua aku. Tapi nak menjual kita tak boleh. Tapi boleh bayar pakai QR. Yang berlengan tu aku. Tak awal. Ah. Lama-lama kau duduk lah, kau nak terusi lah. Itu tambah garam sikit. Tu tambah garam. Tu ayam potong 10. Tu. Jambu batu. Niaga baru kau beli yang tu. Ayam bau. Ini tak tisu nak lap bekas ni dah basah. Kau ni basah tak lap dulu. Tutup ni ya tak? Ya. Tadi tutup ni ke dalam. Dapur, meja dapur. Ya. Laku. Aku oh. Sikit lagi habis. Tak diangkat. Sebab apa namanya tu dah tak ada. Jambu tu ada lagi ke? Jambu tu ada lagi. Asam pun tak ada ke? Tak diangkat. Ekor lah. Ada lagi. Masih. Bye-bye. Awak terus tak bye-bye ya. Terima kasih datang. Ini apa? Dia ada bagi yang parking kat sana. Siapa nak foto KLC Ali? Ali pun nak salam kan? Bye-bye. Bye-bye. Salam tak belajar lagi lah kan. Bye-bye. Dan dia ajar bye-bye je kan. Salam tak belajar lagi. Nantilah. Ni biar dulu lah pertengkaran tempat dia apa jambu eh? Ni pun macam dah beli angkat. Asal habis jambu ke lah? Oh, dah penuh nak kena tukar ni. Makan lagi. Makan. Try lah ni. Ni kena try. Gula lah. Ni macam baik kan. Ni okey. Air kurangkan gula. Kurang gula Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah. Uyuh je. Seorang ke? Who are you? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lari jatuh. Assalamualaikum. Ulat selalu Allah. Ha? Banyaknya ulat. Boleh lumpang. Ambil barang ni. Oh, Zul tak ada? Barang apa? Hah? Oh my god. Alifai Ejen What Ali. is this? Alifai Ejen Ali? Ni Afia tulis. Afia tulis. Daripada Afia. Bagi ucapan kali. Selamat hari jadi Ali. Malu. Bangun tidur. Baru bangun tidur? For Ali also. Ya Allah. Pancake. Ini. Wow. Ini. Wow. Asal rasa macam pangan ni pelik pula.
Kenapa? Betul misal. Haa. Saya dengan janggut. Tahu pindah rumah. Tak wifi lah. Tak adalah. Ni rumah Pika. Mak Pika punya rumah. Siapa mau balik ni tau? Oh, bekas? Boleh. Kenapa lah siap-siap? Hai! Ini kek, ini kek. Hai! Ini kek. Katanya ada yang tak jadi Bukan tak jadi. Dah lupa letak gula. Ada. Aduh, aku Mami, lupa tak gula. tengok kereta tak ada. Ini bagi mak mertua kau juga ni. Mami sesat kot. Semalam kami berperang dengan kerengga. Why? Wow, nice ah. Okey, ni bawa sana. Berat. Dekat mana? Rumah? Rumah. Yang tanam tu? Hmm. Jumpa sih. Dia punya kain buruk pun legend bang. Gila, kain buruk legend tu. Terbalik. Mak. Ifah ada. Ya, pinjam Ifah tadi. Yang paling kata banyak masalah. Last minute. Tiba-tiba ada. Ha, tertukar. Tiba. Tidak aku nak naik Grab. Sekali tengok Grab 42 ringgit lebih. Tahu tak? Memanglah. Apa nak naik Grab pula. Betul. Kakak ada kot. Aku tak nak sang. Bukannya kakak tak ada. Kakak ada kot. Lala. Zahira. Lala jadi pula. Zahira. Hai. Aisyah. Jom. Turun lah. Jom, let's go. Wah. Hadiah dah datang. Kali ada lagi tak air kali pula. Ada lagi tak air batu kat atas? Apa dia tak boleh jalan ke? Cabut seliparnya. Ni kat mana? Jom. Kasih kakak. Ha? Ha? Oh, bagi balik Bagi balik? Risau mak dia tak datang. Yes sir. Wow. Ayah awak. Dah raya belum? Dah raya belum dengan ayah? Dah raya? Raya lah. Hai. Okey lah buat vlogging. Nanti korang tiba-tiba muncul pula buat TikTok vlogging. Birthday boy tidur. Mesti post punya. Jangan risau. Ada YouTube ada kot. Abang Tofi, PPH datang. Dia mana? Dah share lah. Dia Kelantan lah. Tak datang wah. Yelah, dia tak balik sini lah. Aku mesti dia. Mana ada keluarga kat sini? Aku kata dengan dia, Din, kau gerak lah. Ha. Right, naik motor. Dia kan ada motor baru kan. Tapi bini aku tak bagi. Motor bawa apa? Bawa pergi kerja je. Tak. Dia hantar service center. Oh. Itu rosak motor dia. Tu jumpa dia kat rumah Kelantan lah. Ha. Aku raya rumah dia. Gaya sana lah kau itu. Ha. Apa raya 5 hari. Kau tak kerja ni apa? Tak. Ini perempuan. Oh, ini perempuan. Ini perempuan. Mana wife kau? Ada dalam. Makan. Ini mak motor aku. Oh. Ha. Dalam boleh, luar banyak lagi. Seorang ke wife? Kau seorang ke wife? Orang tu. Makan lah. Kasih kau. Makan. Ni kambing bang. Kau masak ni Ni kambing. Catering. Kambing pun ambil lebih bang. Akikah kan? Ha, kambing boleh ambil lebih. Tak ada masalah. Nasi nak habis lah. Nak habis nasi? Ada kan?
Cukup bang. Ni abang ipar. Ni abang ipar aku. Oh, okey. Aku ada satu je abang ipar. Okey. Satu dia abang ipar. Oh, dia satu abang kan? Satu je. Cakap aku satu je. Seorang ni. Ni buat aku. Ni buat aku. Tengok. Taufik. Yang tak cakap kau ini dia ni. Jahat kau boleh. Tak baik ke? Dia memang macam ni kat sana. Ni perangai. Kami ada buat tambah air. Tambah. Cakap betul lah. Makan bang Kau tahu macam ni kan? dah salam kita. Allah. Selamat Hari Raya. Mak Hari Raya batin. Makan ni, dia suruh makan ni. Makan dulu.